Assalamualaikum sahabat, nak beritahu pada hari ini kita sedang berada di dalam bangunan homestay Ar-Rahmah Keningau. Jadi homestay kita ni lengkap dengan di depan sana ada kedai dobi sudah. Di depan ada kedai dobi. Kemudian kursi kita ada kursi kita. Ini kursi kita. Apa kursi kita ni? Kayu jati. Ada aircon, lampu, laju juga. Dan ada TV. TV hidup, boleh tengok TV. So ada kipas sejadah, boleh sembahyang sini. Ada arah kiblat. Ni ruang tamu, lampu terang. Kemudian ada aircon. Ini bilik yang pertama. Mari kita masuk. So bilik pertama ada 2 katil, ada sofa juga kita letak untuk rehat-rehat sembang-sembang. Tak payah sembang duduk baring-baring, sembang atas sofa. Ada aircon, ada kipas. Alright, bilik pertama. Bilik kedua kita laju sikit. Bilik kedua dia ada queen. Queen, ada almari, ada aircon, ada kipas. So ada sofa juga, boleh duduk sembang-sembang kat sini, tak payah nak baring-baring. Okey. So mari lagi. Kita ada meja makan. Ada kipas di atasnya, santai. 2, 4, 6 kursi, ada juga iron. Ni kita nak tunjuk ni, sahabat sekalian. Ada bunga lah untuk cantik sikit bah. Ni bilik air dia. Bilik air ada shower. Dan ada style hotel sikit lah, dia punya tandas. Ada shower. So selesa lah. InsyaAllah. So mari sewa dengan kami. Dan ni bilik utama dia. Bilik utama, ada aircon dan ada lampu. Lampu yang cantik untuk tidur malam. Cuba kita tengok kalau tidur malam, tutup lampu putih. Macam mana jadi dia? Di mana lampu putih? Ni tidur malam. So insyaAllah cantik. Ada almari baju. Kita dah letak hanger. Ni ada almari baju. Boleh letak baju di sini. Dan kita juga sediakan 3 tilang spare untuk mungkin tetamu lebih lah. Ada juga meja solid. Meja solid. Ni meja solid. Lampu cantik meja solid. Dan ni bilik air dia. Ada shower. Lengkap. Tandas dia pun hotel style lah. Wah, ada bunga-bunga lah pak. Alright, shower dia ada semua. Dan inilah bilik utama. Kita balik ke bahagian dapur. Di bahagian dapur kita ada icebox. Dan kita sediakan juga sedikit minuman untuk tetamu yang hadir. So tetamu yang hadir, kita akan sediakan juga barang-barang macam ni lah, kuih, biskut sebagainya. So halal dimakan, tak payah bayar. Dan kita sediakan juga air kawin panas. Ada dapur, tong gas. Ada air. Alright. Kemudian boleh tengok di atas tu. Ada Maggi kita letak. Boleh makan free saja. Tidak perlu bayar Maggi. Ni ada dia punya, kita kata ala-ala lah, ada kopi semuanya, boleh makan. Kita sediakan juga untuk takut ada berlaku masalah di sana, untuk panas, dapur. Dan juga untuk keselamatan kita sediakan ni daripada pihak bomba. Alhamdulillah, so sahabat sekalian, marilah sewa dengan pusat Tafiq Ar-Rahmah, Homestay Ar-Rahmah. Dan kita bagi kata, orang tanya berapa ratus? Berapa ratus? 200.5, tapi kita potong RM50, 200 saja untuk satu malam di Keningau Sabah. Ingat Keningau, ingat Homestay Ar-Rahmah. So alhamdulillah, TV boleh tengok ni cakap penting. TV guna Android. TV guna Android, so guna live streaming. So sekarang itu, marilah sama-sama menyewa dengan kami. Tempat tengok malam ada apa? Night market malam. Dan ada ruang untuk kita parking kereta sebagainya. Memang ada ruang luas lah di depan ni. Tu dia, masya Allah. Okey, semua sirah Allah, kita tolong hebahkan, viralkan video kita. Assalamualaikum.